Alright, Premier League Game Week berapa tak kisah dah. Tapi Liverpool dah menang dah. Liverpool dah menang. So macam mana nak buat guard of honor? Depa suruh aku buat guard of honor, tapi KPU tak main pula. Ke depan, ya? Oh okay. So tahniah kepada Liverpool. Finally. Tapi kita dah tahu banyak minggu dah Liverpool akan menang. Cuma hari ni nail in the coffin lah. Ya, dia deep down memang tahu. Tapi masalahnya selagi matematik tak possible, nak celebrate macam mana? Ya betul. So aku tengok tu ni adalah rekod lah yang paling banyak menang dalam Premier League, betul tak? Alongside Man United lah, 20. Oh 20 ya, EPL 20, title. Ya, Champions kali ke-20. Ya. Sebab tu sort of like jadi historical juga kan. Historical, ya. Sebabnya at one moment MU selepas Alex Ferguson ambil dia kata we are back on our perch kan, daripada ambil alih daripada Liverpool lah. Sekarang ni Liverpool balas balik lah, we are fucking back on our perch lah. Ya, menyamai yang tu. Dan aku tengok kat dalam, tengok Astro lah, aku buka rancangan untuk awal sikit. Dia pun tunjuk scenery around Anfield. Ui, gila-gila memang gila. Dan penuh. In fact penuh tu dijangkaukan. Aku tak tahu numbers dan figures tu betul ke tak. Tapi aku dengar juga komentar daripada Sky tu, dia kata around 100k luar stadium. Dalam stadium dah 60k dah. Luar stadium lebih kurang dalam 100,000 yang datang. Betul asal. Malam tu saja. Kira memang datang untuk sambut. Even kalau siapa yang tengok Twitter lah, rasanya 3 ataupun 4 jam sebelum match tu pun sendiri pun dah pun ramai orang kan. Dan aku juga suka apabila fan-fan Liverpool ni menyahut seruan Captain Virgil van Dijk. Sebabnya actually Anfield sendiri dia ada isu di mana fans Liverpool tak mau pakai baju warna merah. Dia pakai baju macam-macam colour. Dia tak tahu. Aku tak tahu pasal apa. Yang pakai baju lebih kurang macam baju kita Baju pakai warna biru ke apa. Dia pakai baju usual Clover yang kita pakai kan. Tapi dia kata sehari saja Van Dijk kata pakai baju warna merah. Dan ramai kita tengok stadium pun penuh warna merah tu. Memang nampak cantik lah. Dengan matahari cerah. Lepas tu warna merah tu kira naik lah. Nampak naik lah. Sesuai dengan atmosphere malam tadi. Arne Slot actually selepas match tu dia sebut pasal, bercakap pasal pengalaman dalam bas tu. Dia kata dalam bas tu punya pump up player Liverpool ni, dia kata tak ada cara kita akan kalah malam ni. Salah seorang player Liverpool, aku tak sure sebab dia tak mention, tapi dia kata tak ada cara langsung kita akan kalah malam ni disebabkan hype gila-gila punya. Dia macam orang kata 12 man punya support lah kan. Pemain ke-12 yang support apa semua. Tapi Liverpool lawan dengan Spurs ke nak fight juga lah bawah tu. Spurs buat teruk. Aku malam tengok tu nak relax je sebab Liverpool perlukan draw je. Liverpool came into the match 1 point je. Technically start whistle pemula tu ditiupkan, Liverpool dah pun ditabarkan sebagai champion sebab perlukan 1 point je. Tapi depa pula tu orang kata script writer depa berlawan pula dengan apa yang fans Liverpool nak. Tiba-tiba somehow our own player Dominic Solanke dia pula score header tu pada minit ke-12. Tapi actually even selepas header tu pun aku tak rasa fan-fan dalam Anfield tu restless ke apa. Sebabnya macam aku cakap tadi player memang totally akan pump up. Tak ada masalah langsung untuk Liverpool score dan menangkan. Hang tengok lah Spurs sendiri dia datang pun dengan 8 pertukaran yang dibuat oleh Depa nak fokuskan lebih kepada Europa League lah. Lawan dengan lawan dengan tim Bodo Glimt hari Jumaat nanti. So depa rehatkan lah. Human-Son aku tak tahu dia injured ke apa sebab dia tak ada langsung dalam match. Tapi duduk kat depan tu Matis Tel kiri, Breno Johnson kanan, and then backline makeshift lah aku boleh kata macam tu. Coutinho Romero tak main weh. Kevin Danso. Sebelah dia Ben Davies. Sebelah dia Udogi. So hang tengok backline tu, kalau lawan dengan Arsenal pun hang tak rasa macam tim kita ni boleh skor ke. So aku tak terkejut langsung lah boleh skor 5 biji tu aku rasa. Sampai 5 biji kena lah. So perlukan draw saja. Perlukan draw saja untuk menang. Dan aku rasa what a title for Liverpool sebab ni adalah first season Ancelotti lah. Dan aku rasa kalau manager main Premier League ni is hard enough to win lah. And hard enough to win. Dan bila dia main untuk first season dia menang, aku rasa huge respect untuk dia. Dan hanya beberapa manager je yang pernah menang dalam first season kan. Mourinho, Conte lagi aku rasa ada 3 lah. Ada 3 Chelsea punya manager. Siapa Chelsea lagi Ranieri bukan? Conte lah sebut dah. Conte, Mourinho, Conte,
Ranieri ke? Bukan. Bukan lah. Aku rasa ada around 4 ataupun 5 play. EPL ke Cup atau apa? EPL lah. EPL lah. EPL. Dan Arne Slot termasuk lah. Arne Slot termasuk lah. Sebab aku ingat tu rasanya ada Chelsea punya 3 player tu, ada orang quote tweet. Aku tak baca actually the exact figure tu siapa dia yang nama dalam tu, tapi dia apa yang dia quote ialah dia kata sebab apa dulu Chelsea duk amalkan masa zaman Roman Abramovich tu, sebabnya turnover manager tu berlaku cepat. Sebab tu lah dia boleh menang piala cepat. Jadi some sort of macam tu lah. Yes. Tapi macam Han cakap tadi, first debut dah weh. Debut dia not even, aku boleh kata not even his own team, tapi dia berjaya pukul habis. Aku boleh kata cruising lah. Sejak daripada game week ke-10 sampai game week ke-38 lah contoh dah, tak pernah turun langsung daripada nombor 1. Totally in a cruise mode. So firstly aku nak tanya expectation awal-awal masa dia masuk. Tak expect apa. Memang tak expect lah, betul. Tak expect apa kan. Sebabnya season ni ialah transition season. Sepatutnya transition season. Mungkin season depan tu expectation bertambah lah. Tapi season ni aku boleh ingat, aku kata at least dapat satu cup. Tak kisah Carabao Cup ke FA Cup ke, tapi aku guarantee yang Liverpool mungkin boleh dapat nombor 3. Aku kata tu. Nombor 3 tak kisahlah. Aku rasa mungkin top 2 atau top 3 lah. Tapi nombor 1 tu aku tak nampak cara lah macam mana Liverpool boleh menang. Tapi kalau dia do the impossible lah, boleh kata macam tu kan. Dan bukan aku rasa aku saja. Kalau tanya rata-rata fans Liverpool yang mengaku daripada awal season Liverpool akan menang Liga tu, mohong lah weh. Aku tak rasa sekali pun. Tengok kepada pandit BBC, tengok kepada pandit Sky pun tak langsung orang bagi expectation. Tapi bila mana Liverpool tiba-tiba somehow duduk kat atas, expectation tu berubah lah kan. Daripada mungkin tak ada apa-apa, tiba-tiba ada expectation. Macam tu lah. And aku rasa Liverpool pun one of the best team in Europe lah, dengan performance tu. Dan dalam Champions League pun boleh nampak dekat dalam League Group Stage dia pun nombor 1. So bukan fluke, bukan dalam Liga sahaja. Memang dalam Champions League cuma dapat kalah dengan PSG lah. Tapi the point is there masa mereka dalam Champions League tu nombor 1. So aku nak tanya momen-momen yang win Liverpool the league, as a Liverpool fan yang follow for the whole season, apa momen-momen yang nak share sikit yang rasa macam win momen-momen yang win the league for Liverpool this season? First one actually memorable lah, memorable. Betul-betul titik ni bukan bercakap pasal Liverpool punya ni tapi titik yang penting tu aku rasa ialah injury ACL kepada Rodri tu. Aku rasa yang tu penting sebab yang tu berlaku awal season. Aku rasa game week ke-5 apa macam tu. Jadi bila berlaku benda tu, tiba-tiba macam Rodri ni baru menang Ballon d'Or. Somehow Han tengok macam Arsenal will be in there, Liverpool pun will be in there kalau kata konsisten. Dan itu pasal game week ke-5. Tapi yang betul-betul memorable, aku tak boleh cakap lebih. Aku cuma cakap satu je. Sebabnya kalau nak tengok lebih, tengok video yang aku akan release esok. Fans Liverpool, jangan lupa tengok video yang aku akan release esok. Panjang lebar 50 minit. Aku bersembang dengan seorang host aku. Aku bersembang pasal Road to 20 title tu. So boleh pakai tengok lah. Tapi satu momen yang penting ialah Liverpool lawan dengan Brighton. Sebab dalam masa yang sama, dalam game week yang sama, Newcastle menang dengan Arsenal. Alexander Isak skor tanduk. Betul. Tak yang tu ingat that one. And then City kalah dengan Bournemouth kot, ataupun Brentford kalah 2-1. Jadi minggu yang sama juga Liverpool naik ke Liga, naik ke atas top, dan tak pernah turun langsung sejak daripada itu. Aku rasa yang jadi memorable lagi ialah game week tu kita tak ada lawan dengan Brighton tu, kita tak ada Alisson masa tu. Liverpool tak ada, aku rasa Jota pun tak ada masa tu. So bahagian belakang tu kena comeback pula, down 1-0, comeback menang 2-1, dan Liverpool top sampai sekarang lah. So aku huge respect untuk Liverpool sebab actually masuk ke awal season ni mereka tak ada CDM actually. Mereka nak try to sign Zubimendi, which is mereka identify as masalah lah. Bila tak ada CDM, Fabinho belah. Lepas tu Zubimendi mereka identify as CDM, dan Liverpool punya pendirian dan juga method kalau identify player tu is Zubimendi or nothing. Dan tak berjaya sign sebab dia reject Liverpool. Tapi dia pun jumpa solution dalam squad, which is dia pun letakkan Gravenberch, and still can go on to win the league. And bagi aku huge respect lah. Tapi hang rasa one player yang betul-betul carry Liverpool for this season, dan hang rasa tanpa dia masalah lah, boleh tak menang Liga? Masalah weh. Tak boleh lah. Tak boleh langsung. Tak boleh. Sebab Han tengok malam tadi pun skor gol ke 28 dia. 28 gol Liga
Liga sendiri, Liga saja itu 28 gol, on top of that 18 assist. Kira total semua 46 gol dan assist. Dah pun memotong ke semua player dalam history EPL lah. Jadi dengan tak ada bila tak ada tu tak boleh lah. Sebab bagiku bukan setakat dia do the talk on the pitch, tapi off the pitch juga penting. Sebab bila ada dia ni pemain-pemain lain tahu yang senior kita ni kan, macam Mohamed Salah ni di penghujung karier dekat Liverpool mungkin, Van Dijk pun mungkin di penghujung karier dengan Liverpool. Player-player macam depa-depa ni kira playing for dia one last dance, aku boleh kata macam tu, one last dance. So sebab itulah pemain-pemain lain ni tahu atas padang kita swap bola tu dekat Salah dan Salah will do his job lah. Dan actually semalam masa title celebration tu pun depa interview Salah pasal pendapat dia tentang Arne Slot semua. Dia kata kredit untuk Arne Slot sebab dia buat meeting dengan Arne Slot, hujan lah. Hujan kegembiraan. Dia buat meeting dengan Arne Slot masa mungkin awal season. Dia cakap dekat Slot, hang bagi aku kurang kerja defensif, tapi aku akan balas dengan high attacking punya return. So benda tu yang Arne Slot buat, dan benda tu kira memang menjadi sangat-sangat. And aku rasa aku nak tanya hal lah for next season, apakah Liverpool kena buat supaya tak mengharapkan Salah alone? Sebab aku tak rasa benda ni sustainable lah untuk mengharapkan Mo Salah. Dia pun sign new contract which is good for Liverpool, good for him also, good for the city of Liverpool. Dia sign new contract, tapi tak sustainable untuk mengharapkan Salah win something for Liverpool next season. Apa Liverpool kena buat lah? Dia cakap pasal next season. Well, actually season ni macam mana Salah boleh dapat banyak peluang tu disebabkan orang belakang dia lah. Right back Trent Alexander-Arnold. So season depan pun aku tak tahu macam mana situasi. Semalam dia celebrate gila-gila. Lepas tu keluarlah berita dia ni mungkin U-turn lah. Lepas tu ada satu gambar tu dia tag gambar dengan John W. Henry kan, owner Liverpool datang ke stadium sembang diorang. Lepas tu dalam masa yang sama interview yang Gakpo buat untuk LFC TV, dia kata Van Dijk dah sign kontrak, Salah dah sign kontrak, Trent maybe will sign his contract. Bila dia cakap macam tu, walaupun aku tak tahu ayat tu mungkin ayat spontan ke, dia dah jadi macam lain lah cerita dah. So harap tu mesti masih ada, tapi rasanya Real Madrid tak bodoh sangat lah. Dia probably menunggu saja untuk sign kontrak lah. Kalau kata tak ada Salah ni, tak ada Trent ni, cerita dia chances creation tu hang tak boleh datang daripada right back dah. Mungkin kena beli seorang lagi midfielder aku rasa yang boleh progress bola lebih better, gerakkan bola daripada titik awal ni sampai ke depan. Kemudiannya hang kena spreadkan gol lebih lah. In terms of beli seorang lagi striker lah. Striker tu tak tahulah lagi. Isak is a big dream lah. Cumanya mungkin tak boleh lah. Tak boleh dengan Newcastle dapat Champions League and so on. So kena beli lagi seorang striker. Dan aku rasa juga dalam masa kurang daripada setahun ni, kalau boleh sekarang ni Liverpool kena juga cari pengganti kepada Mohamed Salah. Sebabnya dia sign kontrak hari tu 2 tahun saja. So by 2 tahun ni lah untuk hang cari understudy dah. Aku boleh kata macam tu lah. And aku rasa this coming summer adalah summer yang penting untuk Liverpool lah, and exciting juga. Sebab aku ingat last season Liverpool hanya sign Mamardashvili yang tak join lagi. And siapa seorang ni? Federico Chiesa. So maknanya bajet tu tak spend. So kalau kata tak menang Liga tak apa, bajet tu lepas still ada. Tapi sekarang dia dah menang Liga and dapat additional money. Aku baca 2 million additional from Nike, 2 million additional from Standard Chartered. Dan banyak-banyak money sponsorship semua akan masuk. Dan of course bila hang menang Liga, owner pun kena bagi duit lebih sikit do something. Dan aku rasa exciting transfer for Liverpool. Kalau hang rasa Liverpool solid dah season ni, tapi next season akan bertambah lah. And aku rasa CDM akan sign maybe another midfielder, left winger kalau dia sebelah, left back tu memang confirm, striker. So very, very exciting lah for Liverpool next summer. And tapi aku boleh share perspektif from Arsenal fan. Memang sakit hati lah. Tak sakit hati hari ni, tapi masa dalam period of December, January something macam tu, masa Arsenal macam rasa macam Arsenal still there, tapi drop tau. Sebab from Arsenal fan punya perspektif, kita rasa macam Arsenal should be the team yang menang. Kalau based on Q lah, macam 2 season kalah EPL title dengan Man City for sampai last game, sampai hujung-hujung. Sepatutnya bila Rodri injured, macam tadi I mention turning point kan,
Arsenal pun rasa yang sama. Okay, Ya. Rodri injured, this is the time for Arsenal to win it. Sebab 2 season Man City menang. Betul, Arsenal sepatutnya berada di belakang queue, nombor 2 naik nombor 1. Sebab logically Liverpool last season nombor 3. Betul. Lepas tu main manager baru. Tapi football doesn't work like that. Ya. Kalau football bukannya ikut queue kan. Siapa kalau kawan nombor 1 tak ada, nombor 2 naik. Bukan macam tu. Kalau you not good enough, you not good enough. So bagi aku Arsenal memang not good enough. Dan aku rasa embarrassing lah for Arsenal untuk bagi Liverpool menang seawal ni. Sebab hang tengok macam mana Liverpool nak menang Liga masa zaman Covid tu, betapa susah nak menang Liga dengan Man City sampai macam mana kan. Berkali-kali Liverpool kalah dengan Man City hujung-hujung. So untuk Arsenal kalah dengan Liverpool macam ni, aku rasa embarrassing lah. Dan aku harap player-player Arsenal take this as a learning curve punya moment. Tak boleh berlaku dah benda ni. Sangat-sangat memalukan. Sebab to be honest, macam Liverpool win very easy lah, tanpa ada fight. Kalau compare masa Liverpool fight dengan Man City dulu, and Arsenal pun fight dengan Man City sampai hujung-hujung. This is aku not happy lah about Arsenal. Memang sebab last summer pun tak boleh striker, tak apa semua, memang tak cukup minerals lah untuk fight Liverpool. Sebab tu lah Arsenal shift pada Champions League. Dan hope ada something lah kan, ada something. Dia kira memang sekarang ni notion dia aku rasa ialah Arsenal memang kena menang. At least tak boleh masuk final je, kena menang Champions League tu, cerita dah. Jadi additional pressure lah. Jadi lebih kepada pressure lah, sebab pressure. dia cerita dia macam sort of like Liverpool lah dulu 18-19 kan. Hang bawa jauh-jauh kelok bawa daripada 15-16 sampai ke 18-19, tak menang apa kan. Kalah tiba-tiba Vincent Kompany score that screamer lawan dengan Leicester, dan Liverpool tengah down dengan Barcelona 3-0 masa tu first leg. Kira nampak macam tak ada hujung lah, tak ada pakai jalan lah. Tiba-tiba dia pun berjaya comeback dengan Barca, dia pun menang Champions League season tu. So aku rasa Arsenal memang kena put dia basket, dia effort ni. Sebab kita tahu ya, Arsenal pun not a bad team man. Hang still boleh menangkan, tapi untuk hold player hang secara lebih dalam dan juga lebih lama, memang kena win something lah. Memang kena win something lah. Sebab dah banyak tahun juga Arteta pegang. Alright, so Arsenal shift fokus kepada Champions League, which is minggu ni dengan minggu depan, semi-final yang akan menentukan nasib Arsenal. Tapi tak apa, nanti kita review. Okay, next game aku nak cakap pasal Chelsea. So Chelsea against Everton. Chelsea dalam misi untuk mengejar Champions League spot. A little bit difficult lah sekarang ni. Bukan a little bit difficult, macam tak boleh nak tarik handbrake. Memang kena fokus sampai ke penghujung musim. Sebab Forest in contention, Newcastle in contention, Man City dan juga Chelsea. So 4 tim nak berebut for 3 spot kan. 3 spot maknanya akan ada satu tim yang akan terkeluar lah daripada Champions League spot. Tapi good for Chelsea, dia pemenang 1-0 against Everton. Dia untungnya sebab dia pemenang, dia pemain awal. Dia pemain awal, meaning that Newcastle dia macam ada lebih pressure sikit lah Tapi in the end Newcastle menang juga 3-0. Cumanya menang dengan Everton ni. Dan bila bercakap pasal Everton ni, low block team hang akan expect mereka main bertahan, akan expect Chelsea akan ada banyak position, dan mereka akan cuba lambung bola naik atas, menang bola dekat melalui Beto, melalui Ndiaye tu, and then mereka akan progress bola naik atas lah. Benda tu yang berlaku. Dan aku rasa actually dalam match tu sendiri Chelsea menang 1-0 saja. Gol daripada Nicholas Jackson, cantik gol tu. Memang macam nampak macam Drogba. Nampak macam Drogba. So Chelsea tak payah beli striker dah kan. Guna je striker. Guna je Nicholas Jackson. Sampai tak payah dah nak beli Osimhen ke apa. Finishing yang type of Drogba tu. Tapi tengok kepada cara Pickford. Kalau tengok daripada gol tu, bermula bermula daripada Pickford dapat, kemudian dia lambung bola naik atas, dapat dekat Beto. Tapi bila dapat dekat Beto tu, Chalobah, aku rasa Chalobah sepatutnya dalam perlawanan tu dia jadi man of the match. Tapi dia pun bagi secara official kepada Robert Sanchez. Tapi pemilihan aku, preference aku ialah Trevor Chalobah. Sebab malam tu dia memang very very faultless display. Gol tu pun berpunca daripada dia apabila dia menang bola, and then dia swap kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez pun cantik lah, dapat bola dia pangku kepala, dia tengok Nicholas Jackson kat depan, kemudian Nicholas Jackson finish that chance lah. Jadi gol minit 27 agak awal untuk untuk Chelsea. Dan masalah dia Chelsea tak dapat gol kedua. Bila Chelsea tak dapat gol kedua tu, itulah yang aku nak tunjukkan a little bit different game plan ataupun style of play yang Enzo Maresca ni perlu gunakan lah. Sebabnya depa dok kata selama ni fans Chelsea, aku perasan depa dok kata Enzo Maresca ni dia tahu main satu cara je lah. So
menang dirty win ni something yang dia jarang nak gunakan kan. Kalau benda tu berlaku baru macam Chelsea tak tahu macam mana dia nak main. Tapi dalam situasi macam ni, possession 55%, 45% position kepada Everton, walaupun Everton keep on pushing pada last minute tu, nampak last 15 minute tu ada few saving yang dibuat oleh keeper depan Robert Sanchez, man of the match pada malam tu. Tapi pada minit 88 aku ingat dia buat tip saving tu betul-betul crucial lah. Kalau kata gol tu memang depa kehilangan 2 point lagi kuasa. Ya. Dan Chelsea pun fixture lepas ni bukan senang. Payah payah. Antaranya dia akan lawan Liverpool lagi, dan rival dia lah for Champions League spot, which is Nottingham Forest. Itu adalah lagi yang penting. Selepas Liverpool lawan dengan MU, Newcastle aku rasa dia lawan lawan juga. Sekejap aku nak check. Tengok play fixture. Aku rasa dia akan lawan dengan Newcastle lepas ni. Tapi sementara check, so aku nak mention dua player lah. First sekali Cole Palmer. Cole Palmer drop in the performance. Drop tu tak nampak tu memang dan Enzo Maresca pun cakap benda yang sama dekat dalam press conference. Dia kata environment Chelsea still sama, players still sama, manager still sama, tactical tak berubah. Tapi dia kata drop in performance for Cole Palmer ni adalah mental issue lah. Di mana dia kata dia sembang dengan Cole Palmer ni rasa macam Chelsea ni nak kena qualify for Champions League kan. Sebab sebelum ni ada satu period tu macam dah solidify tempat dia pakai Champions League, tapi sekarang ni nak kena compete, dan dia rasa macam dia nak kena deliver for Chelsea. Sebab yalah dia star player, dia key player, dia nak kena deliver something for Chelsea untuk qualify ke Champions League. So dia rasa additional pressure for that moment lah, for this kind of thing. Dia cerita dia nak kena carry Chelsea macam tu. Dia rasa macam dia nak kena burden tu atas dia. Tapi Enzo Maresca kata ni adalah mental issue saja, which is aku rasa normal lah. Ni adalah learning curve untuk player yang baru-baru nak rejak jadi talisman for club. Macam dulu Lampard buat untuk Chelsea, Gerrard buat untuk Liverpool. Hang kena lalui fasa-fasa ni di mana dia rasa macam dia main player, tapi quality dia is still there, technical ability is still there, tapi numbers dia drop lah for 2025 ni. Dia even macam season lepas pun kita sembang, season lepas dia skor 20 lebih kan, 23 22 gol. Kita sembang yang kita tertarik actually nak tengok apa yang team opponent akan buat. Sebabnya first debut season lepas, orang tak expect yang dia akan meletup macam tu, dan orang tak fokuskan terlalu banyak dekat dia. Jadi bila sekarang ni untuk season ni, setiap kali dia dapat bola mungkin 2 orang ataupun 3 orang duduk dekat dengan dia, benda tu jadi macam cakap lah, learning curve untuk dia lah. Tapi dia pun still young mesti muda lagi kan? Masih lagi ada banyak. Career dia tu pun aku tak nampak lah career dia ni akan tiba-tiba merodom jadi macam Dele Alli ke apa kan. Dia still quality tu still ada, cuma hanya perlukan mungkin sedikit touch, sedikit coaching ke something lah. Dan tadi yang cakap pasal Chelsea punya fixture next lepas ni lawan Liverpool. Immediately lawan Liverpool. Tapi yang untungnya aku rasa sebab Liverpool mungkin tengah babuk pasal ni. Mungkin dia tengah huha. So Chelsea tiba-tiba boleh menang ke apa. Mungkin lah. Kat mana? Stamford Bridge. So kurang pressure lah aku rasa untuk Chelsea berbanding dengan kalau contohnya let's say Liverpool kena menang. Kalau Liverpool kena menang, memang mereka tahu Liverpool akan all out lah. Jadi selepas itu lawan dengan Newcastle dekat St. James Park bro. Aku tengok berat juga ni fixture ni. Kemudiannya minggu seterusnya lawan dengan MU dekat Stamford Bridge. Dan game week 38, game week last lawan dekat Nottingham Forest. Lawan di Nottingham Forest. So final 4, satu tu champion, satu lagi 2 tu adalah rival. Betul. For Champions League spot. Sebab kita tengok Champions League spot pun, apa yang kita kata minggu lepas, 2 minggu lepas kot, satu slip je, satu kesilapan je. Macam hari tu Aston Villa kenalah minute dengan City tu. Benda tu sakit. Daripada hang dapat 1 point, tak dapat terus drop 3 point. So satu slip akan membuatkan hang terus tiba-tiba terkesan lah. Betul lah. So untuk Chelsea, satu player yang aku nak puji adalah Enzo Fernandez lah. Back to back assist. Minggu lepas dia assist, minggu ni dia assist. In total dia dapat 7 assist dalam Premier League, dan hanya satu player lebih daripada dia, which is Cole Palmer lah, 8. Dan in term of chance creation, ada statistik kan, chance creation yang menunjukkan tinggi juga chance creation Enzo Fernandez ni. Nombor 1 chance created dalam Premier League Cole Palmer 78, nombor 2 Bruno Fernandes 77, nombor 3 Salah 76, Enzo 71%.
Dia tanggal 71 keempat. Kelima Kulusevski 64. So Chelsea ada dua player yang create chance yang banyak Kopama 78, Enzo Fernandez 71. Sekiranya Chelsea ada more clinical striker, mungkin mereka akan ada di better place So Enzo Fernandez adalah player yang masa dia sign aku tak nampak yang dia ni akan bagi final ball banyak. Tapi dia create sampai 71 chance. Ya, lagi pun kalau tengok positioning dia memang betul-betul deep position Deep yes. Macam kita ungkap balik game lawan Everton ni sendiri daripada bawah hang bagi slice through sampai ke Jackson untuk finish that chances. So kita tahu sebenarnya ni kualiti Enzo Maresca pula dah. Enzo Fernandez. Tapi kalau aku rasa kok mana pun 4 game ni dia kena masuk Champions League weh. Sebab dengan kualiti depa tu depa kena main Champions League. Rasa macam rugi sangat-sangat sangat-sangat dan juga pressure kepada Enzo Maresca sebab macam cakap tadi at one point masa first half of season tu dah nampak mereka ni cruising confirm dapat top 4. Tapi sekarang ni dah jadi sama dapat sama dah tak dapat macam tu. Alright, so next game Manchester United versus Bournemouth. Tak boleh deny yang aku rasa Bournemouth is a better squad than Man United sekarang. Tapi Man United salvage a draw. Rasmus Højlund berjaya untuk score gol. And aku tengok satu statistik yang menunjukkan tu adalah gol kedua dah dalam 28 game. Gol kedua dalam liga, dalam all competition. Kalau semalam dia tak score, maksudnya dekat 30 gol 27 game 1 gol sahaja. So selepas dia score semalam menjadikan dalam 28 game hanya skor 2 gol. Dah tengok posting dia tu pun tahu dah. Kalau siapa yang tak tahu tu try buka posting IG Rasmus Højlund. Dia kata not the result that we wanted but the goal that I needed. Dia kata macam tu. Ini dia memang betul dia ni simply tak ada chance lah. Aku tak nampak masa depan dia dekat MU. Dia kira sekarang ni hujung-hujung je. Waiting for the inevitable je. Aku boleh kata macam tu. Dengan dalam keadaan sekarang ni MU tengah push for Matheus Cunha. Dikatakan dah pun bagi offer gaji apa semua, nak dekat tinggal cuma mungkin untuk sign the contract dengan Cunha. And then Liam Delap lah, apa yang kita sembang dalam transfer video minggu lepas. Liam Delap pun Newcastle push, tapi MU pun nampak memang tengah push teruk lah. Jadi dia perlukan striker baru, dia nakkan striker baru. Dan Rasmus Højlund memang tak ada masa depan, aku nampak macam tu. Unless tak ada unless lah. Aku rasa kalau kata Europa League dia tiba-tiba jadi hero pun, aku tak nampak cara mereka akan letakkan. Sebab semalam actually sebelum dia score tu, aku live masa second half masa Bournemouth dengan MU duk main. Tapi sebelum tu aku tengok first half tu, aku tengok sebelum half time tu 24 shots di dalam liga saja dibuat oleh Rasmus Højlund. Weh, 24 shot. Hang shot 24. Takkan hang nak expect 24 gol hang boleh score. Memang dak lah saudara. Lepas tu sebagai comparison pula dia buat Semenyo untuk musim ni saja 109 shot ke dia buat sepanjang 34 perlawanan dalam liga. So seorang winger, seorang striker supposed to be the closest one dengan gol lah, tapi hang buat shot 24 je, hang nak score. Takkan nak expect conversion rate 80%. Kalau pure striker ni biasanya conversion rate around 10% ke 50% je. So selagi mana hang tak boleh dapatkan shooting punya location ataupun shooting optimum, cara hang macam mana hang buat separation and so on tu, selagi itulah hang takkan mampulah aku rasa berjaya dekat EPL ni. Sebab EPL ni memang very very tough league lah. Kiranya hang setiap kali dapat bola tu mungkin ada dalam 1-2 saat je untuk hang buat decision, either untuk pass ataupun untuk hold up play and so on, macam tu. So untuk game ni MU versus Bournemouth yang score dulu. Aku rasa untuk kelab stadium macam MU tak patut concede that kind of goal lah. Di mana dia pun cuba untuk build up daripada bawah. Dan hantar Bournemouth ni adalah tim yang thrive in high pressing lah. Sebab tu Bournemouth ni bukan tim calang-calang. Arsenal kena dengan mereka, Man City kena dengan mereka, Chelsea kena dengan mereka, Spurs kena dengan mereka. Liverpool tak kena. Liverpool je tak kena. Liverpool je tak kena dengan mereka. So mereka score versus Man United. So ni adalah goal yang macam big team, kind of big team yang score lah, high pressing. Lepas tu dia press hang supaya hang buat mistake, dan mereka prey on that dan mereka score
Goal daripada Semenyo, lay off yang cantik daripada Evanilson. Tapi untuk MU, keeper ball playing tapi mistake daripada Dorgu, kena pressing macam tu, not acceptable lah. Dia jadi macam counterproductive sebab Andre Onana dia beli on the back of his, aku rasa successful campaign dengan Inter macam mana dia punya ball playing masa final lawan dengan Manchester City tu, punya mercik sampai ada compilation sendiri apa semua. So aku tak nampak pun actually MU selama dia duduk dekat MU dia pun guna cara macam tu. Aku tahu yang backline MU ni taklah sama macam backline Inter, tapi ball playing ability tu still ada kan? Still ada, dan Onana somehow dia tak gunakan benda tu. Ialah atas arahan daripada coach sendiri bukannya dia saja nak buat benda tu. Jadi benda tu jadi a little bit counterproductive pas dekat siapa, Luke Shaw ke, kemudiannya Luke Shaw pas dekat tepi tu Dorgu or something, kena dispossess macam tu, turnover dekat bahagian yang penting pula. Satu finishing touch yang cantik daripada Semenyo. Ada satu statistik menarik tau Semenyo ni, untuk siapa lah tim Liverpool kan nak beli, untuk tim Arsenal ke, untuk Chelsea ke, dia punya goal balance tau. Kaki kiri 6 gol macam tu, kemudian kaki kanan 5 ataupun 6 gol, 5 ataupun 6 gol macam tu lah. Dan tengok kepada shooting placement dia pun shot map tu balance kiri kanan kaki yang dia gunakan tu. So nampak dia ni betul-betul two-footed lah. Boleh main variety of position untuk dia. So untuk MU aku rasa kalau tengok all in all based on statistik semua, aku rasa MU adalah the better team lah dalam game tu. Kalau expected goal pun MU sampai 2.5 lebih, Bournemouth tak sampai 1 pun. Aku rasa numbers ni start increase lepas Bournemouth kena red card lah. MU ada banyak chance untuk score, tapi Bournemouth aku rasa lucky tak kena red card dalam first half. So yang tu dia bagi yellow card sahaja. Tapi aku tak tahu, lepas Han dapat warning, Han terselamat daripada first red card yang sepatutnya dapat dalam first half. Yang two-footed tu kan, two-footed. Sepatutnya yang tu red card. Dah lah lepas tu gol tu gol terus punya tu. Patutnya yang tu red card tu adalah initial warning. Tapi hampa still tak berdisiplin dalam second half. Evanilson, what a tackle, aku rasa crazy tackle. Yang tu memang boleh jadi late breaking punya tackle. Mungkin memanglah dia slip, tapi still bahaya lah. Dia aku nampak dia tu macam, yalah, intention dia pada awal tu pun memang nak cara dia pi tu pun. Lepas tu slip tu menambahkan velocity kat dalam tu untuk try. So kena red card, which is a deserve red card kat situ. Dia pun play kat home, dia pun dah leading. So aku tak faham kenapa Han nak be too upbeat untuk like win that kind of tackle sangat-sangat. Lepas Han kena red card, last kali game tu cost you 1 point lah. Bukan 1 point, cost you 2 points lah. Sepatutnya dia pun boleh menang game tu. Dan disebabkan check lah mau betul VAR, MU dapat extra 9 minit dan MU akan gunakan momen tu lah. So MU selepas kena red card tu, dia pun try banyak dan dapat gol pada minit yang 96, 95 kan? 9 kan? Minit tambahan. Masa tambahan. Masa tambahan. Minit 92 aku rasa Bruno try. Lepas tu minit 95, 96 yang Højlund score tu lah. Ugarte cross daripada wing kiri, Ugarte try. Lepas tu Højlund flick. So MU dapat gol satu sama. Dan yalah, fan MU pun tahu, kata dia pun menunggu season dah habis saja untuk Liga ni. Tak boleh, nothing to play for lah. Cuma mereka nak fokus on Europa League lah, sebab itu adalah tiket mereka ke Champions League kan. So tak apa, aku rasa kalau nak fokus ke Europa League, still kena building momentum from midweek, from weekend EPL games lah. Kalau dia benda ni dia berkait tau, dia memang two different tournaments, tapi mood dan dia juga membawa lah, dia membawa benda tu. Okay, aku relatekan balik dengan Liverpool actually kan. Walaupun tak menang Champions League kan, terkeluar dekat last 16 je, tapi sekitar bulan Disember, Januari, aku rasa November, Disember macam tu, ada satu period tu Liverpool lawan dengan Leverkusen, jumpa dengan Man City dekat Liga, kemudian je jumpa juga dengan Aston Villa, jumpa dengan Real Madrid. So semua period yang tough tu Liverpool menang semua. Benda tu aku rasa memberi confidence actually kepada pemain tu sendiri, yang dia tahu kata we are not a bad team, kita still boleh main kita still boleh menang dengan kualiti yang kita ada. So benda tu membawa lah macam cakap. Dan in fact dulu masa tengah berlawan dengan Peak City kan, aku selalu duk anggap macam ni lah, Liverpool kalau kata dalam Liga ni tak boleh kalah. Lawan Champions League, bukan Champions League lah, lawan masa tu FA Cup ke Carabao Cup kan, aku kalau boleh tu nak kalah masa tu. Sebab apa,
aku rasa satu tim ni dia still perlukan at least kalah lah untuk buang segala kesilapan kan, polish dia punya weaknesses and so on. So kalau boleh tu dengan benda-benda yang tak penting lah. Tapi sekarang ni cerita dia MU ni bukannya dia buat macam tu untuk Liga, tapi dekat Liga pun drop dah berkali-kali dah, terlampau banyak dah sekarang ni. Untungnya mereka naiklah nombor 14. Daripada hari tu lingering 15, around nombor 16, dekat-dekat dengan 17. Sekarang ni naiklah sikit kepada nombor 14. So mereka kena fokus on Europa League, tapi bukan mudah lah sebab dia lawan mereka Athletic Bilbao. So Athletic Bilbao memang rasa dalam Liga tak bagus sangat ke apa, tapi mereka ni Basque Country punya player ni mereka crazy bro. Satu lagi final akan main kat Atletico Bilbao. So aku rasa mereka akan all out lah. So interesting fixture untuk pagi Jumaat ni. Tengok Atletico Bilbao versus Manchester United. Dalam masa yang sama mereka ni kan Spurs juga kan, hari Jumaat juga kan. Ya betul. Okay, so last game aku nak cakap sikit pasal FA Cup lah, Man City. So Man City versus Nottingham Forest. So hamdan tengok Forest all in all it's a good team sampai dia boleh go to Wembley main semi final against Man City. Tapi Man City dapat early goal lah. Early goal daripada Rico Lewis. Aku rasa nice dancing feet daripada Kovacic. Dribble macam Messi ke apa. Sorry aku tak tengok. Tak tengok. Yalah tengok Perry apa Liverpool punya win kan. Konten semua. So, siapa yang score aku tengok. Rico Lewis. Gavadio score gol kedua tu pun aku tengok duk scroll lah aku tengok. So Rico Lewis score gol pertama. Lepas tu gol kedua di score oleh Gavadio lah, set piece corner daripada Mamouche yang ambil. So Man City in a bad season for them. Very very bad season. They still go to at least one cup final, which is FA Cup final, chance to at least salvage a trophy lah. Aku rasa yang ni adalah apa yang good team buat lah. Mereka tak menang lagi, tapi at least ada chance to win a trophy. Cuma tak tahu lah, aku kecewa sikit dengan Fan City sebenarnya. Fan City dekat UK lah, Stadium Wembley kosong. Stadium kosong kan. Stadium kosong. Mereka actually memang kena hantam lah. Mereka kena hantam. Dia boleh kata down season ni pun lah. Tapi kalau kata kejadah, kalau kata down season pun hang boleh masuk ke final, tak berapa down sangat lah. Tengoklah Liverpool, kalau kata dapat top 4 and then dapat satu lagi placement untuk masuk ke final tu, aku rasa macam dah okey sangat lah. Tapi City ni satu down season je mereka sanggup buat macam tu lah. Tapi aku tengoklah Pep Guardiola kata, dia kata yalah dia faham perasaan fan apa semua, disebabkan semi ni buat dekat Wembley, which is London. Dia pun more on the north side. North side apa, Liverpool, Man United. Dia kata in the future kan Old Trafford jadi the north of Wembley or something macam tu. Kemungkinan nanti fan akan mat. Aku rasa yang tu bukan alasan. Sebab Wembley ni macam Bukit Jalil lah. Betul. Wembley ni macam Bukit Jalil. Apa-apa big stuff akan berlaku dekat Wembley. Tapi aku tak tahu fan tak turn up adakah disebabkan down season ataupun disebabkan dah berkali-kali dah pergi ke Wembley. Jadi macam normal jadi macam benda tu alah tak apa. Betul lawan Forest kita menang, final baru kita pergi, something macam tu. So perbezaan lah bila bangsa final lah. Maybe lah. Sebab contoh lah, let's say hang tengok kan Forest dia, lepas tu hang tengok Palace versus Aston Villa, Wembley penuh. Gila-gila Wembley penuh. Sebab apa? Sebab mereka jarang masuk. Lepas tu fan mereka tu macam hang tengok Newcastle, macam mana environment kat Wembley masa lawan Liverpool tu, Carabao tu macam mana. So mereka ni jarang masuk. Mereka masuk tu jadi gila lah Wembley tu. Tapi perbezaan dengan Man City ni, semi ni punya kat Wembley ni, FA Cup ni antara cup yang paling lama di dunia ke apa something macam tu, kosong. Aku tak tahulah nak kata apa, tapi Man City march to the final and ada chance untuk win something for this season. Then aku nak cakap pasal Palace, a little bit pasal Palace versus Aston Villa. Kan terkejut tak Palace yang go to final instead of Villa. Crazy performance daripada Adam Morton ni. Ada Morton dia macam baru comeback kan. Dia hari tu injured. So season lah. Ramai season sebelum ni ramai macam nak beli dia apa semua. Betul, City pun ada kata in the mix nak beli dia, betul dia injured. Lah ni tengok performance dia tu, aku tak nampak kenapa tak nampak cara macam mana Thomas Tuchel takkan letak dia lah. Aku boleh kata macam tu, takkan letak dia dalam squad tu. Sebab you are looking at the probably sekarang ni replacement, long term replacement mungkin for Michael Carrick ke, cara dia main tu. Lepas tu aku pula jenis ada minat sikit dekat pemain yang ada left footed punya ability ni.
Tengok cara dia passing tu, kalau dia dapat bola tu memang nampak ability first instinct dia untuk pass ke depan lah. Dan itu apa yang dia buat. Performance itself tu aku terkejut lah sampai kena 3-0 kan. Villa ni aku expect kalau kata kalah pun 2-1 kan. Kalah mungkin 3-2 macam tu. Tapi Aston Villa kena tu. Dan Eze sekarang ni kontrak dia nak habis tau. Tapi tak ada orang bunyi nak beli Eze tau. Dia jadi pelik pula lah. Hang kira selalunya kalau kata 2 tahun baki kontrak terakhir ramai dah masuk ni. Ramai jorong-jorong ni dah beratok dah semua ni. Tapi sekarang ni kontrak dah akan masuk setahun kot. Masa Jun nanti adalah dengar bunyi Spurs kan. Adalah dengar bunyi mungkin MU kot. Tapi macam tak tahu apa yang red flagnya tentang dia ni. Sebab bagiku dia ni each time ni kalau tengok kepada numbers underlying stats dia pun aku suka dia. Sebabnya Liverpool kalau kata zaman Michael Edwards dia ada specific thing tentang shooting lah. Shooting per game tu berapa, expected goal per game tu berapa. Dia pandang benda tu. Aku hari tu tengok actually pasal Eze ni kalau kata nak main sebagai left eight untuk Liverpool, aku tengok untuk season lepas memang dia ada that numbers. So mungkin dia hanya perlukan environment yang lagi better daripada Palace untuk dia lagi meletup lah. Aku boleh kata macam tu. So yang shock the Wembley aku rasa Sekolah Agama Rakyat SAR bodoh Sekolah Agama Rakyat. SAR skor 2 biji Sekolah Agama Rakyat lah. Sekolah Agama Rakyat betul. Dia untuk ramai orang. Dia untuk ramai orang sebab rakyat-rakyat. Sekolah Agama Rakyat. First kali Emi Martinez happy sebab Mateta miss penalty. Penalty kena tiang terkeluar. So aku rasa adalah minit yang sama kot. Sekolah Agama Rakyat main roding dan tiba. Memang cantik lah. Dia pun beli SAR tu free transfer lah. Dah Marcel berapa? Murah. Kira SAR ni dulu. Kiranya SAR dia relegate dengan Watford. Lepas tu dia pergi Marseille je lah aku. Ke kelab France lah for musim lepas. Tu season ni Palace beli tu. SAR tu at one point kan kau Senegal. At one point dia ni long term replacement for Sadio Mane. Okay? Long term kan. Aku ingat lagi 1920 tu Liverpool tak unbeaten sebab dia skor 2 biji. So kaki dengan renjong macam tu. Dia agility dia, dancing feet dia ada tu. Dia ni kalau yang dia gol tu Martinez memang terkena. Celebrate gila-gila. Aku seronok tengok masa Martinez kena gol dengan Eze tu pun sama kau. Kan betul-betul dia bola tu derah tapi rasa boleh save lah bola tu. Payah lah. Tapi macam aku rasa macam cemen sikit lah. Maksudnya dia masuk tapi dia terkejut lah sebab Eze tak touch. Eze bohong. Aku rasa second goal ataupun third goal tu questionable sikit lah. Tu Martinez ni dia performance sudah tu lawan dekat semi final tau dia buat macam tu. Tapi setiap kali award dia dapat Yashin. Dia bukan Alisson ke David Raya ke, bukan Courtois ke. Sekejap lagi tiba-tiba nama Emi Martinez. So dia ni aku boleh kata macam ni lah. Dia ada big status ataupun recognition lah daripada writers ke, daripada siapa yang pergi buat tu. Setiap kali nama je akan pop up sebagai best keeper in the world. So final FA Cup Palace menentang dengan Man City. So aku rasa ni jarang-jarang lah final akan berlaku sebelum season habis. So ni adalah kali pertama sejak beberapa tahun final FA Cup akan berlaku sebelum EPL habis. Dia bukan jadi last game. Bukan jadi last game. Dia akan berlaku masa sebelum EPL habis. Dan good thing lah for Palace, mereka go and Oliver Glasner kan, manager Oliver Glasner. Dan Han cuba bayang siapa menang FA Cup ni, mereka tiket free ke Europa League. Man City dah lah, sebab Man City akan qualify ke Champions League. So tiket ke Europa League, cuba bayang kalau Palace main Europa League. Mateta okey. Mateta boleh. Jadi backup striker Liverpool lah. Baju bola dalam. Tapi dia okey, Mateta bagus. Okey. Ada sekali tu lawan dengan Villa tu ada dia dribble daripada tepi. Daripada tepi ni dia macam tak buat nak pergi sini. Betul dia patah dengan kepala retak semua kan. Dah hantar kawan tak pernah dapat call up senior France weh. Itu dapat Olimpik je lah. Olimpik je lah. Dia kira Olimpik dia level paling tinggi dah. Tapi kawan kalau kata tak worthy score kan, season lepas 17 gol kot dalam Liga. Banyak. Season ni 14 15 lah. 14 gol. So Mateta ni boleh sangat lah main untuk tim di atas sikit sebenarnya.
West Ham. Lebih kurang Tapi West Ham nombor 17 lah ni. Betul. Boleh lah Mata tahu ni. Alright guys, sekarang ni lah review untuk game week ni. So tahniah kepada fan Liverpool. Fan Liverpool menang Liga. Siapa yang nak pergi ke Liverpool nak tengok Perik tu, boleh lah plan-plan apa semua. Boleh lah Ricky dah sponsor aku. Boleh Ricky mana nak tahu ada Malaysia Liverpool Travel and Tours ke sponsor pergi tengok Perik kat sana. I will see you guys in a bit. Take care and peace.